Jangan kacau garam, jangan kacau gula kat rumah hampa tu. Tak payah tambah apa-apa pun. Hujan-hujan ni lapak, tekak, teringin nak makan nasi Arab. Tapi nak cepat dan nak sedap. Apa lagi? Nasib baik ada beras segera daripada Insaf ni. Boleh buat nasi mandi dimasak. Ada apa dalam ni? Jom kita tengok. Ada beras, ada pewarna, ada rempah dan juga ada arang. Hampa akan dapat barang-barang ni kalau hampa beli beras daripada Insaf ni. Okey, senang saja. Kita masukkan air 600 ml, rempah dia, lepas tu masukkan beras. Terus je lebok ayam sekali kat dalam tu. Kita rebus sampai dia mendidih ataupun separuh kembang beras tu. Lepas tu keluarkan ayam. Keluarkan ayam. Sat lagi kita nak bakar. Okey. Nak cepat kita masuk dalam rice cooker. Tunggu dia masak dan kering. Pewarna ni kita masukkan air sikit dengan minyak sikit. Lepas tu separuh masukkan ke dalam nasi yang dah masak tu. Lepas tu separuh lagi kita bubuh dekat ayam. Pakat dalam air fryer. Arang yang dia bagi tu kita buat jadi dia aroma. Okey, dah boleh hidang nasi Arab yang senang dan cepat. Apa lagi hampa? Belilah beras daripada Insaf tu. Jom, selamat mencuba.